Sekarang kita masih di kawasan Kapadosia, Turki. Cuaca hujan gerimis, baru nak berbunga pokok. Ceramik. Model. Jangan bangga. Rumah dalam batu. Chandra Hati ya. Ni owner kedai ni. Ya. Boleh beli di sini. Buatan tangan. This one? Buatan tangan. Water. Oh, ni lampu Arab ni. 2 piece mata the 500. Lampu Turki. Oh, good. Baik, jangan pecah. Oh, banyak jualan ni, tudung, sapu tangan. Turki. Hujan ni. Oi, sakit juga kena tangan. Kena hujan. Daun kaki susah. Silakan. Jaga-jaga, Pak. Hujan. You're going there, right? Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lagi kita masih berada di Turki di Turki. Hari Isnin 7 April. Sahabat aku sekalian like, subscribe dan share. Sebelum kita ke sarapan pagi, kita tinggal persekitaran Rekes benda sini, river. Okey, jom kita tengok persekitaran hotel ni, landscape. Di sebelah kiri ada kolam renang, Ini sedikit gambaran di picture geografi dia memang digunakan sepenuhnya. Di Turki banyak ni bangunan-bangunan investment ni digunakan sepenuhnya keadaan bumi ni. Ni kolam mandi, kolam renang besar juga ni. Tepi bangunan. Ni banyak pokok korma kat sini. Sedikit gambaran di tepi bangunan landscape. Banyak pokok korma. Okey, jom kita ambil lagi sekali ni. Tu dah. Besar-besar pokok sini. Tempat kita kecil-kecil. Batang ni. Spesies lain ni. Korma. Tu dia. Kita tengok pokok tu ada barcode dia. Maklumat terkini kot. Dia orang boleh scan. Ni ada korma baru berbunga ni. Macam ladang korma. Ini laluan ke hotel ni. Sedikit gambaran ni boleh buat contoh ni. Landscape. Ramai boleh mandi tu. Cuaca macam mendung hari ni. Ni pokok apa ni? Sedikit gambaran bangunan. Baru musim bunga. Okey. Baru nak loading ya. Okey, jom kita pergi sarap dulu. Jom kita tengok apa ada perbezaan atau sama je. Di Turki madu sarapan pagi tomato. Selamat pagi. Okey, cukup tu? Belum lagi, baru bermula kan? Ni limau. Tengok apa ni? Yogurt ni. Christmas. Biskut. Limau. Jom kita ke sana tu tengok apa. Jom. Dia tak ada telur setengah masak. Semua dah masak betul. Ini telur rebus ke?
Ke setengah masak ni? Oh, rebus ni. Rebus tu. Ini tak ada yang setengah. Ni abang kita ni. Satu kapal. Cik macam bubur je. Bubur nasi je. Dia. Very nice. From Turkey. Good. Dia melayan juga. Roti. Ini memang popular. Negeri-negeri Arab ni. Roti memang tak lepas ni. Macam roti je. Siapa yang pergi Turki ni kena belajar makan roti ke. Selera.